Hai guys, sekarang pukul 11.10. Kita baru on the way, baru nak gerak ke KL. Sebab I baru balik kerja, I penat, I rehat dulu, mandi apa semua, baru jalan. Sekarang, sorry. So, sekarang baru nak gerak. Nak isi minyak dulu. Lepas tu, let's go. Mungkin esok lah kot bagi house tour rumah tu. Tapi kakak saya cakap rumah tu boring sikit. Saya tak tahu boring tu macam mana, sebab kita pun book dalam Agoda je. So malam ni suami saya yang drive. Hai. Suami saya yang drive. Sekarang kita nak isi minyak dulu sampai tu. Lepas tu tengoklah, kalau saya tak tidur, vlog ni akan bersambung. Kalau saya tidur, vlog ni akan bersambung esok. Bye. Kita dah sampai. Finally. Oh, jatuh. Oh. Tak ada lah tu. Betul ke kat ni? Ferrari. Semua parking bersepah, baby. Yang parking depan rumah orang ya. In 200 meters, turn left on Jalan Setia Perdana. Kita dah sampai, guys. Sekarang tengah cari rumah kat mana. Cari rumah je. Besar dah juga. Besar sangat ni. Daripada macam gila. Booking homestay ni 1,200. 3 hari 2 malam. So, tapi malam-malam macam ni tak boleh nak buat house tour. Esok I buat house tour. Tapi rumah dia kakak saya dah check in. Tapi rumah dia tak adalah macam wow sangat. Macam biasa-biasa je. Kita tengok esok je. Esok lah kita tengok. Ya. Mungkin deko lawa aku. Dok lah. Saya tengok dok. Ya. Dia macam boring gitu. Tak ada lah estetik pun. Kita selamat. Dah sampai, guys. Hi guys. Today kita dah sampai dekat homestay ni. Kita dah dekat Shah Alam sekarang. Rumah ni basically rumah ni 3 tingkat. So I nak house tour dengan korang. Kalau korang berminat untuk tahu. Tapi rumah ni macam banyak sikit problem dia. Macam lagi I share. Tapi tak adalah banyak sangat. Untuk harga yang macam tu for 3 hari 2 malam bagi-bagi okey untuk rumah yang 3 tingkat. Okay, let's go. Kita duduk tingkat paling atas. Kalau tengok kat sini ni tangga. Okay, tangga depan ni. Jom kita turun dulu. Guys. Saya dah mandi sebab saya nak vlogging dengan korang. Nak share. Let's go. Tapi bahagian bawah dia kurang menarik. Kurang macam dah lah. I don't know. So okay, jom. Okay guys. Mandi ya. Okay, ni suami saya tengah sedang basuh kereta. Oh, my bercuti. Okay guys, ni bahagian luar dia. Entrance dia, pintu dia kat sini. Okay. Ni pintu dia, ada password kat sini. Kat sini ada password. Kita tengok kerusi dia macam ni. Dia balut and sangat-sangat tak kemas. And TV dia just pakai projector. Yes. Ni bahagian luar. Dia bukan kolej sangat pun. Okey lah. Boleh lah. Tak expect je. Jimatkan kos mungkin. Okay, bahagian bawah ni dia ada satu bilik. Bilik satu. Ni bilik pakcik saya. Okay, ni dapur. Basically dapur dia sangat-sangat tak ada apa-apa.
Okay, bahagian dapur dia ada peti ais. Peti ais, lepas tu dia bagi ni, tapi benda ni tak boleh nak buka. Tak boleh, memang tak tahu. Mungkin ada masalah dekat plug apa semua, tak boleh. Yang ni semua kita orang beli sendiri sebab macam tak ada benda sangat. And yang ni ada, yang ni bawa sendiri. Kakak saya bawa dari rumah dia. Semua ni bawa sendiri. Jadi tak ada bekalkan apa-apa. Dan ni pun air panas dia yang ni. Ni saja. Itu je lah untuk bahagian dapur. Itu saja. And ada kat bawah ada satu toilet. Jom kita naik ke tingkat 1. Okay, ini adalah ruang tingkat 1. Aku rasa ruang ni lebih terang, lebih cantik lah berbanding yang dekat bahagian bawah tu. Bawah tu aku rasa macam suram je. Lepas tu kat sini ada bilik, ada aircon, okay, and ada wardrobe juga. Letak mak saya tidur kat sini kot semalam. Okay, ini toilet dia. Ada bathtub. Kita tengok kat situ. Ada bathtub. Tu kamai lagi besar bathtub dia. Nak berak pun segan. Okay, bagi rasa ni adalah master bedroom untuk rumah ni. Okay, one. Ini bilik yang pertama. Okay, so kita pergi ke bilik yang kedua untuk bahagian bawah ni. Okay, untuk bilik yang kedua, okay, dia ada meja. Yang ni je. Lepas tu semua bilik kat sini ada aircon. Lepas tu ada toilet. Sama. Toilet semua kat sini dua. Macam tu. Yes. And tengok. Oh, Sleeping Beauty. Oh, Sleeping Beauty. Ni bukan Beauty dah ni. Belly. Ni Sleeping Beauty. Nak kayut. Nak pipi. Nak kayut. Nak pipi. Nak kayut. Kayut pipi, kayut. Selamu. Satu lagi bilik ni tak boleh masuk, no entry. Mungkin dia buat untuk simpan. Dah bangun tu guys. Morning guys. Morning guys. Nak kayut. Nak kayut. Dan kat luar ni ada untuk letak baju. Kalau korang dah iron, kat sini disediakan iron juga. Dah iron, boleh terus letak kat atas tu je. Next, tingkat 3, which is tingkat tu adalah tingkat saya duduk. Bilik yang saya tidur. Okay, sebelum saya tunjuk bilik saya tunjuk lagi dulu bilik lagi satu. Bilik dia basically hampir sama je. Ada katil, ada aircon. Bilik dia cantik. And bilik dia sangat-sangat selesa. And ada tandas satu. Jom kita tengok tandas dia. Tapi kalau untuk buat video, I think dia cantik. Dia lawa. Lighting dia bersepah. Tapi kecuali dekat bahagian bawah dia sangat suram. Sangat suram. Next and last, kita akan ke bilik saya. Bilik yang saya tidur. This is my bilik. By the way, kita orang bawa bantal sendiri tau. Kat sini ada satu cermin yang agak besar. Yang besar. Dan bilik dia pun sama, hampir sama. Yes. Lepas tu kat dalam ni, kat bilik ni pun sama, ada bathtub.
Yes. Toilet dia pun agak besar juga. Ni pun cantik. Memang cantik gila. Untuk buat video pun, editing dia cantik juga lah kot. Yes. So itulah house tour untuk rumah ni. Tapi kelengkapan dia kurang cukup lah. Mungkin dia memang betul-betul untuk, dia memang dari main awal-awal tak boleh berpesta apa semua. Tapi kita orang bila berkumpul adik-beradik ni, tak adalah berpesta tapi just macam suka-suka macam tu. Nak juga ada something, apa benda yang menarik. Tapi malam ni tak ada kat sini. Itu je lah. Let's go. Tu pagi ni kita makan. Makcik saya dah bekal makanan. Jom. Pergi ambil pinggan. Kita pakai pinggan plastik je guys. Biasalah kat rumah. Dia ada je tapi I think pinggan plastik okey. Nak mengas. Let's go. Let's go. Makan. Kita makan dulu guys. Matai pasal apa? Oh, masih panas lagi. Nasi. So guys, kita nak keluar pergi jalan-jalan. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kiri kanan. Ikut irama lagu. Handsome-nya. Ramai-ramai adik semak kali. Melek tak apa. Salah. Hai dek, kita pergi jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Boleh kalau gitu? Boleh? Boleh? Sekejap, nak tengok dulu. Jadi ombak dia. Tu sangat. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Kita nak. Jadi tak? Boleh? Tepi tu rapat sikit. Ni. Yang ada terbel-terbel gitu. Oh, style tau. Beres. Okay guys, sekarang kita nak keluar pergi jalan-jalan dengan sepatu roda. Kita nak pergi. Ni aja. Dia nak pergi mana? Ni Azamas. Jalan-jalan. Jom, let's go. Boleh. Mari sini kita gambar. Ni. Senyum. 1, 2, 3. So kita masuk dalam satu kereta.
Tok Abah mari ni. Ni Tok Abah mari. Tok Abah mari. Support. Menang ke tak? 2. Nombor 2. Awak. Lepas tu buat balik ke apa? Buat balik ke apa? Buat balik paper duit. Paper duit. Banyak orang boleh. Kakak. Kakak. Kak, berapa orang? 15. Pelakon 15 orang. Boleh lah 50 ya seorang. Ni nyipeng apa? Cikgu. Pau yak gini. Tu ambil tu. Macam. Dia kakak tempat kedua. Jadi pelakon jadi ibu lah. Kakak lah kakak ni. Banyak dah ni berapa duit dah Cikgu ambil gambar ke? Cikgu hantar gambar tu. Apa? Kakak nak buat rahsia ke? Tu, tengok tu. Oh je cikgu ada support. Tak? Ke? Meraihkan kejayaan kakak ke? Oh, lepas ni. Mujuk pening. Ngapu pa mari. Okey, adalah momen-momen tu. Boleh lah 1000. Riak molek pun boleh lah 1000. 1000 sekarang. Lebih 10 kan? Sekejap. Lebih lah tu. Lebih 10. Berapa? Jadi berapa? Nak ambil 15. 15 okey. Masuk. Okey, ambil masuk. Pun tak masuk. Apa? Pergi dah masuk. Mesti aku nak create moment. Mursyid ni sibuk lah. Kak Kemeng ni mandi ni. Dekat kamu. Yang pergi dia tu. Aduh, dah panas dah ini. Dia tak sejuk. Dek. Dek. Sasa. Hai, saya mandi kolam ni. Lepas tu, yang tengok video ni, tak mandi kolam. Kita mandi kolam guys. Joget ready. Tahu? Tengok ke adik. Apa adik? Dah. Ready lah.
Dia badit. Dah kami kuat. Adik nanti jumpa dia. Agak jaga. Ada ni masuk hidung. Baju saya tu saya lah. Sini. Kita tekan gambar sama-sama ramai-ramai. Jom. Aduh, sakit. Sikit-sikit. Adik. Ini anak saya. Nama dia Malkona. Baba. Malkona. 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 Sana. Malkona kalau dia. Balik segala dia. Segala saya. Siapa menang? Kita tengok siapa yang pemenangnya. Aduh, sekejap dah. Kami tunggu di sini. Okey. 1, 2, 3 okey. Kita patah balik. Aduh. Kena patah balik sekali. 1, 2, 3, 4. Ni apa dulu? 5 anak kena patah balik. Patah balik Amin. Kita bayar seki lepas tu patah balik. Cepat Amin. Proses. Jangan patah balik Amin. Bangu dah. Tambah. Mana kak? Takut apa? Ni, sini. Okey. Cepat Sasa. Cepat. So, tangan Haji, awak kena sentuh tangan Haji. Jangan sentuh tangan Kamek. Lepas tu, patah balik jangan sentuh tangan saya. Apa? Tak bisa. Ya. Tak kerti pun. Kena patah balik Kena patah balik. Okey, jadi nak lagi kali buat kita buat yang tadi. Awak- Budak kena pegang pada orang besar, kena pegang tangan. Tapi, Tapi, okey. jom, yang kena datang ni. Jom kita berlawan, nanti patah balik. Okey. Awak dengan Haji berlawan. Oh, saya dengan Kamek. Okey, 1, 2, 3. Dah! Tak bisa bahasa Inggeris. Awak center dengan Haji. Sentuh dia dah. Kita center. Kita center kan? Jom, tentu. Dah! Dia tentu hidau. Okey, okey. 1, 2, 3. Pusing. Pokatok. Pusing lagi. Ketek. Okey, kita main. Macam ni. Satu, jadi kita tengok tangan siapa yang lambat. Dia salah. Yang lambat yang tubik. 1, 2, 3. Okey, jom. 1, 2, 3. Tak nampak. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lagi lambat. Ada pula. Laki. Awak one more time saya tengok. Kali lagi. Aki kira. 1, 2, 3. Okey, kita main. Main yang lain pula. Aki naik ke atas kami. Kami kena angkat Aki. Takut. Tidak terkoyak tu. Okey, sekali lagi. Dah ready bagi tahu. Okey. Dah ready. Ha.
Oh, bunyi. Kenapa bunyi? Kami jadi. Kami jadi. Belum. Belum. Okey, gini. Kakak akan ayat ready ke tak? Kadang awak tahu suara di mana. Okey? Faham? Ready. Open lah dah. Adik jadi. Dah lah, jom. Dah. Setelah sesi mandi-mandi kita, saya hanya memeriahkan suasana je. Kita ada sunset guys. Malik. Cucunya. Sejuk. Tengok sini. Awak sejuk sangat ke sejuk sikit? Sejuk banget. Okay, go. Sejuk sangat ke sejuk sikit? Sikit. Goyah, naik dulu. Ya. Sikit. Ada dah syurga ni.